Banyak cakap lah kau ni. Kau cakap kau nak ni. Okay, kita rasa, okay? Memang menipu coach ni. Mana ada orang diet guna madu dah manis, oi. Ish, kau ni. Banyak alasan lah. Biar aku buat. Rasa buat tu dah ada je coach ni. Bukan kalau dadang. Kau tunggu dulu. Coach dah sadar. Ni main pecah-pecah telur dia lagi sadar ni. Ni kau cakap mengarut tadi kan? Ha. Bagi ada rasa. Kau nampak tak? Okay, make sure kau dah gaus bati macam ni. Boleh makan ke ni coach? Tak meyakinkan lah kali ni. Boleh. Kau tunggu dulu. Sebab tak tahu yang kita boleh goreng macam ni kan, macam kita rendam minum macam tu. Ni kalau makan nak cicang apa-apa ke coach? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ni belum siap lagi. Cik kodok diet. Okay, so last sekali kau just plating pakai strawberry macam ni. Demi untuk Sado, don't judge a book by its cover. Strawberry masam sangat. Okay kot, sebab kita nak bagi kenyang makanan untuk seharian. Betul. Tinggi fiber, tinggi protein. So, apa lagi? So waktu goreng tu pun tak guna minyak pun. Korang yang dah cuba buat ni, korang boleh tag coach. Okay?